Betul. Ha. Jom. Masjid Agung. Oh, ni kubah dia ni ya. Tengah. Ni pun lawa. Kubah dia tu lawa. Ni. Dah, jom sini masuk masjid. Mat, Anan. Kenapa? Tu ketupas ke tu ah? Ha. Ingat Kot nama Gambar apa? Wah, bola pegang mana tu? mana apa? Mana ambil apa? Tahu dia pusing sampai ke sana. Ni pokok ni, Man. Pokok kurma. Ahmad. Kurma tak boleh hidup sini. Mana tutup dia? Tak ada tutup pun. Adik kata ada bumbu tutup buka. Oh, sana tu ya. Mana? Dia buat kubah macam kat Madinah. Yang mana? Macam Sekejap, ambil. Depan masjid ni lawa ni. Dalam dia kosong lah. Kat ni? Dia lapang. dia lapang. Dia lapang lah. Tak panas. Dia tak ada kipas pun. Kat Madinah dia tak ada hujan sangat. Dia okey lah. Ini hujan. Nipis. Hujan. Oi, kena ada kamera. Tu orang tu relax duduk situ. Besar je buat itu dewan je sekali. Ada dewan apa. Ya ni kalau dia nak buat ceramah apa. Malas nak turun. Jauh ke? Itu nampak dalam kandang ambil gambar tu depan tu. Ni jembatan Barelang. Kenapa? Tidur tu ada pohon kan? Paling tak panas kok. Tak panas lah. Tapi dia nampak ke laut. Tak panas dek. Malah dia. Malah dah lah. Tapi nak beli buah depan tu dik. Sampai beli buah tu. Ada buah apa? Dia kau beli ada buah nenas, ada buah jambu.
Ada buah pelam. Buah potong ke? Rasa dia potongkan kat situ. Ha? Pakcik mana makan? Ya, tu ada potong. Tu ah. Ha. Jagung ayah, jagung bakar apa dia? Ha, tu ambil gambar. Ayam. Ha, enggak apa-apa, Pak. Ni, jalan pusing balik sudah. Ha, tu ah. Jambat. Ha, tak apa. Enggak mau. Sudah biasa. Jambat. Weh, ada ferry ke bawah tu? Wah. Ferry ya. Mancing ada sini. Ada orang mancing. Tapi mancing kena tepi ke tengah. Jauh nak mancing. Sini jauh nak mancing. Ini dah macam pergi Pulau Lanon je, Dik. Pemandangannya nyabung. Wow, berbasar. Mancing. Ayah, kalau Iman lepaskan ni, ayah tangkap. Awak kan pandai berenang? Apa yang ingat? Apa guna ibu hantar belajar kalau tak pandai berenang? Banyak udang. Oh ya? Ui, kerapu. Hybrid. Ni kerapu hybrid. Ahmad, ni kerapu. Dia pasal Mana? Ni udang. Itu udang, ada campur udang lipan. Ayah Udang lipan dengan udang apa lah? Ada yang melang-melang. Ni ikan sini. Ni ketam. Mana ni? Ketam. Ni ketam. Kat bawah ikan kitang pun ada. Ni ketam. Kenapa dia kat bawah ikan tu dia tak tahu boleh tangkap yang kat bawah tu? Kalau kat bawah tu free Bawah tu free. Apa ni ah? Ni ketam. Oh, ni ikan bawal. Ayah, kita nak tangkap mana satu? Nanti lah tanya adik nak dia apa. Ikan tawa tu itu kalau sawak apa jadi? Tahu tak apa? Ikan kolam, lepas tu dia letak sini. Kau nak masak apa? Kau pernah try nak kerapu tak? Kerapu sweet sour. Tak suka kan? Tak suka? Ni kerapu hybrid tapi ni. Kerapu hybrid. Bawa emas. Nak steam boleh? Dah. Ikan. Udang. Ikan kecil-kecil nama anda nak makan? Boleh. Anak nak dia mana? Kain. Betul. Mana dia? Mana bang? Ayah, ikan apa ni? Jom. Tanya lagi apa benda nak. Sebab dia tengah pergi kan? Dia pergi timbang, dia kena timbang. Ambil Jadi timbang. Oi. MJ dia nak bola. Ya, ni, Man. Mat, ni tu ada. Mat. Ni ikan tu ada. Ikan kita ke? Oh, ni ikan kita lagi. Kerapu hybrid. Kerapu hybrid, kerapu. Siapa punya kita? Kerapu hybrid. Siapa punya? Orang kita. Nak makan. Nak makan boleh, Mat. Jangan seksa. ada gula semua. Belum bersih. Ya Allah, ada tak ini. Apa? Mandi tipu. Ha? Mandi tipu. Siapa mandi tipu? Ayah tengok video bukan-bukan. Ya. Sampai. Apa tu? Mana dia? Bukan lah. Daya. Ahmad, makan berat. Tu udang tu. Memang kat mana? Mana ibu? Oh, bini nak habis lah bete ayah. Mana ibu? Jom. Ibu kat belakang. Tu ibu. Ahmad kat kedai kopi. Tak faham bahasa Cina. Halal, Ahmad. Halal.
Oh, dia dah masak ni. Macam ada orang sign tu. Dia tak tutup. Oh, dia. Menanam kopi yang paling bagus. Tapi kita tanamnya tidak di sini. Ya, kita tanamnya di Bali. Oh, kopi Bali. Ya, karena di sini contohnya bunga. Jadi kita tidak dapat yang bagus di sini. Jadi ini kita tanamnya dekat Bali dekat Dari bukit. Ya, jadi kita tanam yang murah, kita sudah ambil, dia sudah matang. Baru kita sokot, kita dijemur, dikupas, lalu dipilih kan. Pilihnya kopi yang seperti ini. Oh, ini kopi musang. Ini kopi susu sama ini itu tidak pakai. Ada ini. Anan jangan masuk mulut. Anan tu masuk mulut tak boleh. Bau je. Anan bau je. Bau je, tak boleh masuk mulut. Kopi jantan. Betul dia nama kopi jantan ni. Betul lah. Ada orang jual kan kopi jantan. Memang dia pakai yang jantannya. Ahmad Imam minum ni. Kopi apa? Kopi betina. Kopi betina jadi sejuk. Kopi betina, kopi jantan tu. Oh, bentuk dia. Bentuk je ni yang bulat ni kopi jantan. Ini kopi betina. Oh, nak pergi mana? Nan. Kita bilang. Jatuh ni Iman. Ha, bawa bebe je. Mana Pak? Dah? Dah kisah? Alah. Saya bisa. Terus kisah terus kan? Yang dia tak berani kopi. Apa? Ada bagi tu ambil lagi. Tak, dia kalau barista bawa tempat pergi apa? Ni boleh lah. Tak apa tu? Laki kat hati tu. Kisahkan. Orang sekarang banyak beli mesin kat rumah tau. Apa? Nanti kita ambil gambar. Sayang. Wah, tu dia tutup balik. Dia dah sisa dah. Nyempat. 2 pi? Banyak no? Siapa punya? Banyak ke? 2 tadi ke? Yelah tu. Oh, 2 betul lah. Oh, betul lah. Kita punya 2. Tak, ni kita punya 2. Nampak bagi. Yang berak tu. Kopi berak. Kopi luar. Berak kot. Betul tak itu kot. Dia siap buat perhiasan lagi. Saya dapat set ni. Oh, tapi kat 800,000 kan. Tapi kopi tu memang mahal. Dia ada jual lah drip kopi. Ni mixture. Itu tempat pecahkan dia. Yang biji-biji tu masuk kat dalam ni. Lepas tu giling. Nanti dia jadi abuk. Tapi sekarang dah pakai mesin. Nampak yang sana. Ni lama zaman dulu. Ni sekarang pakai mesin je. Faham tak? Jimat masa. Lebih besar, cepat, lebih efektif. Ini boleh masuk sikit je, nampak? Tapi kalau tak ada benda tu, Ini dulu, zaman dulu. Kalau dulu tak ada, orang tumbuk pakai lesung. Tung. Sekarang dah pakai mesin tu. tapi sekarang ni ada pakai tu. Tak ada. Dah tak ada jual. Jual. Dah tak ada. Rombongan. Dia rakam kita rakam dia. Satu rombongan kampung datang. Dia daripada Malaysia. Tu, minum kopi tu. Ada kopi luak, kopi berak ni. Saya dah. Ha? 7 kali datang. Oh, 7 kali. Sekali dah atas ni. Bawa orang. Oh, okey lah. Rombongan orang-orang pencen. Macam apa pergi tak beli. Ni rombongan orang-orang Bila dia pencen. ceramah, orang bawa ceramah. Kena beli. Tergoda beli. Dalam tu Sedap tak dia. kopi dia? Kopi dia sedap? Sedap ah. Okey. Rombongan orang pencen. Tak tahu nama apa.
Okey. Dia memang pencen. Dah 7 kali lagi ni kerja. Dia bawa orang, kita bawa orang. Dah 7 kali lagi ni. Itulah Ahmad, dia masak kopi Ahmad tadi. Rasa nak? Jom sini. Jom.